Adakah ini benar-benar fiksyen? Guinea Pig 2: Flower of Flesh and Blood dirilis pada tahun 1985 oleh Hideshi Hino di Jepun. Filem ini ialah sequel kepada filem Guinea Pig pertama dan itu akan aku bahas nanti. Filem ini sangat pendek, hanya berdurasi sekitar 42 minit, menjadikannya lebih kepada eksperimen visual berbanding filem-filem lain. Filem ini tidak bermula dengan plot kompleks. Ia bermula dengan satu premis yang sangat ringkas, iaitu seorang lelaki membawa atau lebih mudah fahami mencolek seorang wanita ke rumahnya dan kemudian memulakan aksi-aksi yang eksplisit yang mengerikan. Scene demi scene ditunjukkan bagaimana tubuh si wanita itu dipotong dan dipisahkan satu demi satu secara terperinci seperti tulang, daging dan bahkan kulit. Tiada muzik, tiada story, hanya scene-scene yang begitu realistik sehingga penonton merasa jijik. Untuk pengetahuan anda, filem ini juga pernah disalah anggap di tahun 1991 sebagai snuff film, iaitu rakaman pembunuhan sebenar oleh pelakon Hollywood terkenal iaitu Charlie Sheen. Sheen berkata pada waktu itu, dia begitu yakin bahawa dia sedang melihat rakaman pembunuhan sebenar dan dia juga dengan segera melaporkan perkara itu kepada pihak berkuasa, FBI. FBI mengambil masa berbulan-bulan untuk meneliti setiap frame dan akhirnya pada tahun 1992, FBI berjaya mengesahkan bahawa laporan yang dibuat oleh Charlie Sheen itu hanyalah sekadar filem fiksyen dengan efek praktikal yang sangat-sangat realistik. Semua ini jadi logik kerana imejnya yang terlalu realistik. Filem ini dilarang dan di-ban di beberapa negara. Kerana itulah beberapa kalangan orang-orang seperti Charlie Sheen tadi tidak tahu kalau itu ialah hanyalah sebuah filem. Kerana filem ini terlalu ekstrim, filem ini menjadi rujukan kontroversial dalam perbincangan tentang batasan seni dan moral dunia perfilman selepas itu. Fun fact, teknik praktikal yang digunakan pada zaman 1980-an menambah realism kepada filem ini. Tiada CGI, semua efek dihasilkan secara manual seperti props daging buatan, kulit dan tisu palsu, kamera close-up untuk menekankan kesan fizikal dan emosi kepada penonton supaya penonton akan sentiasa berfikir dan terlintas di fikiran seperti apakah yang akan dilakukan selepas ini, kesakitan yang dialami sesakit apa serta apakah tujuannya. Beberapa fakta gelap lagi. Tajuk dan beberapa subtitle di filem ini pernah dipadam serta diedit kerana terlalu eksplisit. Dan dalam edisi DVD tertentu, terdapat ciri tersembunyi Easter egg yang membolehkan penonton melihat filem dalam mod snuff vision untuk pengalaman yang lebih gelap. Kerana keberhasilan impak Guinea Pig 2, filem ini menjadi sebuah rujukan dalam kursus efek praktikal di beberapa sekolah filem kerana realism ekstrimnya yang berkesan. Untuk pengetahuan lagi yang mungkin menarik untuk diketahui, iaitu pada tahun 1988, filem Guinea Pig 2 ini juga pernah dikaitkan berkaitan dengan pembunuhan bersiri Tsutomu Miyazaki. Pembunuh bersiri Tsutomu Miyazaki atau juga dikenali sebagai The Otaku Murderer, ia dilaporkan terlibat dalam pencolekan dan pembunuhan sebenar yang dilakukannya terhadap kanak-kanak perempuan di wilayah Tokyo dan Saitama. Selepas penangkapannya, pihak polis berjaya menemui koleksi luar biasa sebanyak 5,800 pita video di rumahnya, termasuk filem-filem seram ekstrim, dan dilaporkan bahawa salah satu filem dalam siri Guinea Pig ditemui dalam koleksinya.